Kewak pula Mina ni. Tapi kalau Dennis tahu aku, video dia viral sebab dekat social media tu. Aku tak berapa ingat nama dia. Tapi, sekejap, apa nama dia? Marisa Salasa. Marisa Sofia. Marisa Safia. Marisa Salasa Maghribi macam gitulah nama dia. Marisa? Wah, panjang je kau punya. Macam kau ni. Kau ingat aku macam kau? Tengok perempuan sikit melekat. Baik sikit. Aku ni adalah satu-satunya manusia yang lelaki susah nak jatuh hati. Melainkan perempuan tu cantik lah. Kalau perempuan tu cantik, alhamdulillah rezeki. Rezeki kan? Jangan ditolak, maut jangan dicari. Ya dah, Man. Ya. Tak sangka kat tepi lorong macam ni pun ada yang buat kerja amal. Baik betul hati dia orang ni. Siapa je ni? Dari luaran, indah mata memandang. Memang jaranglah aku nampak lelaki kacak yang jenis prihatin macam ni. Alhamdulillah, aku tak sangka dalam dunia ni masih lagi ada jenis lelaki yang baik hati macam ni. Isa, betul cakap Abah. Isa tak payahlah uruskan kes Lily tu. Biar Umi, kerja Umi. Risa, pasal budak tu. Biar Umi yang uruskan dengan dia. Dia pun Umi dah cerita pada Abah pasal kes dia tu. Tapi Umi, Risa jaga dia sama macam Risa jaga yang lain, tak ada beza pun. Ada bezanya. Tak pasal kes Lily tu. Sama kan? Macam apa yang Risa lalui sebelum ni. Kenapa Umi? Sebab dia pernah kena kurung, kena dera macam Risa dulu. Dah. Risa, masuk bilik dulu. Istirahat. Ya? Putri. Hai Noah. You masih rindukan I? Still dalam ingatan saya ni.